A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Kita kembali lagi dalam kisah penuh misteri dan warisan yang tersimpan dalam Saka Pusaka episod 5. Kalau korang baru sampai sini, saya nak korang tahu cerita ni dah mula daripada episod 1 lagi. Dalam episod awal dulu, kita tengok macam mana bunyi-bunyian aneh dan gangguan dalam rumah ni berlaku. Benda tu bukan sekadar sihir biasa. Ia nampak macam petunjuk yang ada sesuatu lebih besar tengah mengintai keluarga ni. Makin lama makin jelas tanah pusaka ni bukan kosong. Ada satu rahsia lama, mungkin satu perjanjian lama yang sekarang mula nak tuntut balasannya. Dan dalam episod 5 kali ni, kita akan bongkar lagi apa sebenarnya warisan yang ditinggalkan. Adakah benar bila kita ambil pusaka, kita kena terima saka? Dan siapa sebenarnya yang dah mulakan semuanya ni? Dah bersedia? Sebab malam ni hijab antara dunia kita dan alam sana dah makin nipis. Jom kita sambung. Kalau korang rasa tak sabar nak tahu apa yang jadi seterusnya, siapa sebenarnya yang berdendam, apa kaitan Saka ni dengan keluarga Hawa dan kenapa pusaka tu jadi rebutan sampai sanggup bersekongkol dengan syaitan, boleh dapatkan ebook kisah penuh Saka Pusaka ni. Bukan saja untuk hilangkan rasa tak sabar tu, tapi ini juga salah satu cara kita support penulis kisah ni, Kak Ida Anwar, yang telah hasilkan cerita seram yang berkualiti, padat dengan emosi dan membuatkan kita semua terfikir pasal keluarga, warisan dan bahaya yang tak nampak di mata. Link pembelian saya letak dekat pin komen. Terima kasih kepada semua yang dah support. Dengan pembelian ni, korang bukan saja dapat baca lebih awal, tapi dapat bagi semangat kepada penulis kita untuk terus menulis lebih banyak kisah-kisah seram macam ni. Kalau korang dah sampai sini, jangan lupa tekan subscribe, tekan loceng sekali. Kepada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Sokongan korang saya hargai sangat-sangat. Korang lah tulang belakang channel Syarul Chapter ni. Kalau korang nak sembang lebih-lebih, nak spoiler sikit-sikit tentang cerita seterusnya, atau nak jadi geng rabat seram, cepat-cepat join grup Telegram saya. Link ada dekat bawah juga. Yang ada kisah seram, jangan simpan seorang-seorang. Hantar terus ke email di bawah. Macam biasa, sebelum kita mulakan cerita, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu Rabak Seram. Naim parking kereta dekat halaman rumah Mak Su. Lepas tu dia salam Mak Su. Naim dengan Dian tak masuk dulu. Dia ada nak buat kerja lain Mak Su. Naim entahlah. Naim ingat nak balik rehat. Lain kali lah Mak Su. Naim kecil hati dengan Jannah. Taklah Mak Su. Mak Su tak boleh halang Jannah daripada berfikir Naim. Naim tahu Mak Su. Mak Su sayang Naim dengan Dian. Kamu berdua membesar dengan Mak Su. Mak Su tak nak sebab mak kamu dengan Mak Su tak berbaik, kamu ikut sama membenci. Mak Su nak bagi tahu Dian dengan Naim, kami mungkin akan berpindah ke Melaka. Naim dengan Dian terdiam. Betul ke? Dalam hati Naim rasa bercampur bau. Nampaknya dia akan makin jauh dari Jannah, orang yang dia sayang. Sambil masukkan barang dalam kotak, Hawa sempat berbual dengan Jannah. Setiap ujian yang menimpa kita Jannah, datangnya daripada Allah. Allah sayang kita. Tapi maklum tu, kenapa sikap dia macam tu dengan kita, Ibu? Jangan persoalkan. Setiap orang fikirannya memang tak sama dengan kita. Kalau kita nak semua orang baik, kita silap. Sampai bila pula dia nak jadi seteru ibu tu? Kita ni berbaik sangka dengan diorang, tapi diorang tak nak berbaik dengan kita. Itulah kadang-kadang Jannah, adik-beradik pun boleh jadi seteru. Jannah sayang Abang Naim. Kalau sayang pun Jannah boleh buat apa, Ibu? Kalau memang Naim tu jodoh Jannah, insya-Allah adalah jodoh tu. Doa je banyak-banyak. Kenapa kan, Bu? Orang jahat ni lambat mati. Orang baik macam Abah tu sekejap je diambil pergi. Kenapa cakap macam tu Jannah? Tak baik. Bu, kita bawakan baju je kan dengan barang peribadi lain. Habis perabot semua tu, Ibu nak biar je ke?
Itulah, ibu ada terfikir nak buat homestay. Kan pusat craft dekat sana tu dah nak siap. Katanya hujung bulan ni siap. Mesti ramai orang masuk nak cari craft tangan. Ibu rasa berbaloi juga kalau kita buka untuk tetamu inap desa ni. Jannah pernah tengok tapak craft tu, memang nampak ada potensi. Lepas tengok tawaran package dari pusat craft tu, Jannah rasa cadangan ibu dia memang masuk akal. Diorang susun barang dalam kotak. Hawa keluarkan barang-barang arwah rahim yang tak sempat dikemas lepas arwah meninggal. Pakaian rahim masih banyak yang elok. Lepas almari tu kosong, Hawa ingat nak ubah posisi almari tu. Hawa dengan Jannah pun sama-sama tolak almari tu ke sudut. Tiba-tiba Jannah nampak sesuatu yang pelik dekat belakang almari. Ada bunjuk hitam jatuh dari atas almari, terikat dengan kain putih. Apa tu, Bu? Entahlah. Masa Jannah nak pegang benda tu dengan tangan, cepat-cepat Hawa halang. Dia terus teringat masa arwah rahim bakar bunjuk pocong dulu tanpa perlindungan. Lepas tu terus jatuh sakit. Dia tak nak benda yang sama jadi dekat dorang ni. Ibu nak telefon Abang Saiful kejap. Hawa terus capai telefon, buat video call. Dia tunjukkan bunjuk tu dekat Saiful. Kebetulan masa tu Saiful dekat rumah Pak Lumat. Saiful pun terus panggil Pak Lumat, tengok sama-sama. Hawa simpan lagi tak air yang abang bawa dari Merlimau hari tu? Ada? Masih ada sikit lagi. Cuba Hawa selawat, baca Al-Fatihah dengan ayat kursi. Siram air tu dekat benda tu. Lepas tu ambil pakai kayu dan bakar dekat luar rumah. Tanpa buang masa, Hawa terus cari air tu dan ikut semua arahan Pak Lumat. "Bau apa ni, Bu? Busuk, tengit," kata Jannah. Rasa takut mula menyelinap dalam hati. Masa tu memang tinggal diorang berdua je dalam rumah. Kan? Ibu rasa nak muntah dengan bau ni. Hawa terus tutup hidung. Dia sendiri pun tak tahu apa isi dalam bunjuk tu, tapi baunya macam bau bangkai, busuk sangat. Pelik betul. Macam mana benda ni boleh ada dalam rumah kita? Kata Hawa. Kalau dia tahu siapa yang letak, senanglah nak cari pelakunya. Cepat-cepat Hawa ambil skop sampah, angkat benda tu keluar dari rumah. Bau busuk tu melekat satu rumah. Allahu Akbar. Apa lagi ujianmu pada aku, ya Allah? Jannah, pergi ambil minyak petrol. Jannah terus pergi ambil minyak petrol. Hawa siram minyak tu atas bunjut. Lepas tu terus nyalakan api. Api terus menyambar. Benda tu terbakar dengan marak. Bau petrol bercampur dengan bau bangkai bersilih ganti. Dalam masa yang sama, dekat satu sudut di luar rumah, ada sesuatu yang tengah perhati. Matanya merah menyala, muka penuh amarah. Makhluk tu tengah tahan marah sebab niat dia nak bunuh satu nyawa malam tu terhalang. Tanpa Hawa dan Jannah sedar, ada satu bayangan putih bentuk macam harimau terus terkam dengan ganas ke arah bayangan hitam tadi. Semua ni berlaku dalam hijab alam. Tak nampak dengan mata kasar, tapi Hawa dan Jannah dapat rasa sesuatu yang membuatkan bulu roma diorang ni meremang. Makhluk putih tu menyeringai. "Jangan kau ganggu anak cucu aku." Dia tunjuk dua taringnya yang panjang dan tajam. Bayangan hitam tu bentuk macam monyet besar. Mula berpusing keliling rumah, tapi jelas dia nampak gelisah. Dia tahu dia dah terperangkap. "Kau siapa nak halang aku?" "Aku dah lama dengan mereka. Jangan cuba rampas yang bukan hak engkau." "Aku tak suka dihalang. Aku takkan berhenti selagi hati aku belum puas." Si putih terus cuba terkam, tapi si hitam dapat elak. Ketawanya bergegar sampai kawasan sekeliling pun bergetar. Hawa rasa tak sedap hati. Dia terus tarik lengan Jannah. "Masuk Jannah, ibu rasa lain macam sangat malam ni." Aura malam tu rasa pelik sangat. Bulu roma Hawa terus meremang. Jannah masih teragak-agak. "Apa benda ya, ibu? Apa sebenarnya yang kita bakar tadi?" "Entahlah Jannah, ibu tak tahu. Kalau ikut mata kasar, benda tu nampak macam sihir. Mungkin ada orang sakit hati dengan diorang ni." Hawa sendiri tak faham apa yang dia ada sampai orang bencikan dia. Dia bukannya kaya. Harta yang rahim tinggal pun tak cukup nak membuatkan dia jadi jutawan. Kalau macam inilah cara orang layan, sikit-sikit dengki dan busuk hati, sikit-sikit jumpa bomoh sihirkan sampai mati. Biarlah dia hidup susah. Tak ada apa-apa daripada susahkan diri. Kaya salah, miskin lagilah salah. Buat baik salah, buat jahat lagilah salah. Jadi apa sebenarnya masalah manusia ni? Hawa memang tak faham. Sedangkan nyawa pun Allah yang bagi pinjam. Harta apatah lagi. Bila mati semuanya tinggal. Duit banyak pun tak ada gunanya. Kenapa susah sangat nak faham aturan hidup? Kenalah baik-baik, bukan ikut suka hati. Kita kemas apa yang perlu je lah Jannah. Ibu rasa tak sedap badan pula. Tengkuk Hawa rasa lenguh. Mungkin sebab dia tolak almari tadi kot. Lepas tu bakar benda pelik tu. Benda tah. Badan dia rasa macam ada aura negatif yang melekat. Tak apalah ibu, Jannah sambung. Ibu rehat je. Barang Jannah pun banyak lagi tak masuk kotak tu. Jannah memang nak bawa semua buku-buku dia tu. Novel-novel kegemaran dia tu banyak yang belum sempat dibaca. Kalau tinggal takut kena makan anak-anak pula. Jannah tak percaya anak-anak ni. Hawa geleng je kepala. Anak dia tu memang hantu novel. Mustahil dia nak tinggalkan novel dia macam tu je. Ibu dah panggil
pest control kan? Jangan lupa ke? Anak-anak ni makhluk perosak yang tak boleh dipercaya, Bu. Tadi ibu dah asingkan baju dengan kain pelikat arwah abah. Ada baju yang masih dalam plastik. Yang tu nanti jangan masukkan dalam beg IKEA besar. Ibu nak bagi dekat Ustaz Pilus. Ibu ada ambil baju untuk Along? Ada. Ibu dah asingkan 2 pasang kurta dengan kain pelikat untuk Along. Ada 1 t-shirt Adidas arwah abah. Jangan ambil lah. Yang lain kita sedekah. Yalah, ibu pergilah rehat. Janah siapkan semua. Janah bangun keluar dari bilik ibu dia. Barang-barang arwah abah dah siap disusun dekat ruang tamu. Senang nak pilih nanti. Janah ambil sehelai baju yang terlipat elok. Dia dekatkan ke hidung. Lalu hidu perlahan-lahan. Nak cari kalau-kalau masih ada bau abah. Kemudian Janah peluk baju arwah abah dia tu. Abah, Janah rindukan abah sangat. Jadi jugalah kau nak pindah ya apa? Kata Cik Nah sambil perhati Hawa yang tengah kemas barang masuk dalam kotak. Nampaknya Cik Nah bakal tinggal seorang lah lepas ni. Hawa pandang wajah kakak dia yang sunggul tu. Jadi Kak Nah, arwah dah siapkan tempat yang baik untuk kami. Itu hajat arwah. Rumah tu dia bina untuk kami duduk. Amanah dia saya kenalah tunaikan. Bila kau tak ada, apalah nasib aku. Kita doa sama-sama Kak Nah. Semoga apa yang patut berubah akan berubah, InsyaAllah. Kita ni kena bergantung pada Allah lepas dah usaha. Wajah sedih Cik Nah tu membuat Hawa rasa nak bawa je dia sekali. Tapi Cik Nah tu masih bersuami. Takkan nak tinggalkan suami dia macam tu je. Tiba-tiba Cik Nah bersuara, aku menyesal terima pusaka ni. Habis tu kalau bukan kita waris yang terima, siapa lagi? Harta arwah abah dengan mak, kita juga yang kena jaga. Diorang cari semua tu untuk kesenangan anak cucu. Kalau menyenangkan tak apa, tapi tengoklah sekarang bergaduh tak habis-habis. Kan dah dibahagi elok-elok, apa lagi yang tak kena? Kalau kira balik jumlahnya kita 3 orang dapat sama je. Cik Nah ni bukan jenis faham sangat pasal geran tanah ni. Selalunya Hawa lah yang tunjuk dan terangkan dekat dia mana sempadan tanah, berapa luas bahagian dia. Cik Nah memang baik hati. Dia ada bagi sikit bahagian dia dekat salah seorang anak Kak Long. Tapi benda itulah sebenarnya yang membuatkan Kak Long tak puas hati. Sebab dia pelik, kenapa anak dia dapat pusaka dari Cik Nah sedangkan bahagian dia sendiri dah diagihkan dekat semua anak-anak dia. Aku kesiankan si Alang tu dapat tanah hujung sana, kawasan rendah, banjir setiap kali musim terkujuh. Nak buat rumah pun banyak nak kena tambak. Tanah sawah tu bukan murah modalnya. Kita simpati Kak Nah, tapi Kak Long tu sanggup buat apa saja. Pilih kasih tak habis-habis. Alang, Dian dengan Naim, itulah mangsa pilih kasih Kak Long tu. Masa budak-budak tu kecil dulu, diorang selalu kena marah dengan Kak Long. Kalau nak lari pun ke rumah Hawa atau Cik Nah je tempat diorang menumpang kasih. Kita kalau cakap pasal Kak Long dari A sampai ke Z, semua kita nak cakap. Dah lah Kak Nah, saya malas nak kisah dah. Saya nak fokus manfaatkan harta arwah rahim untuk tambah pahala dia. Cik Nah pandang Hawa dengan 1000 rasa. Akhirnya Hawa peluk kakak dia tu erat-erat. Nanti saya selalu balik jenguk Kak Nah. Petang tu masa Hawa tengah kemas barang lagi, tiba-tiba dia terdengar suara riuh rendah dekat halaman rumah. Janah terus keluar dari bilik. Apa yang kecoh-kecoh tu Bu? Hawa angkat bahu. Dia pun malas nak tengok. Dengar suara je pun dia dah tahu itu suara Kak Long dengan anak dia si Alang. Entah apa lagi lah yang diorang bising dekat luar rumah tu. Hawa dengan Janah pasang telinga. Terdengar Kak Long bersuara, harta mak bapak, kenapa engkau yang sibuk nak bagi? Ikut suka akulah nak bagi siapa? Hak aku. Hawa giling kepala. Pasal pusaka lagi. Sampai bila lah nak gaduh anak beranak macam ni? Dia memang dah malas nak masuk campur. Lantaklah yang gaduh tu diorang anak beranak, bukan dia. Suara Alang pula kedengaran. Apa salahnya Cik Nah nak bagi Alang bahagian dia? Cik Nah tahu Alang susah mak. Kalau Alang buat rumah dekat ujung sana, setiap tahun banjir. Hawa terus dengar dari dalam. Betul lah apa si Alang cakap tu. Tanah tu memang hujung sangat, dekat dengan sungai. Memang kawasan banjir, kawasan rendah. Nak tambak pun mahal. Alang pun bukannya orang senang. Suami dia pun cuma makan pencen je. Nak belanja lagi, anak-anak sekolah lagi. Bila aku minta kau duit, 1 sen pun kau tak bagi. Bila orang bagi kau tanah percuma, pandai pula kau ada duit nak buat rumah. Hawa hanya mengeluh dalam hati, ya Allah, kenapa fikiran Kak Long macam tu? Padahal si Alang itulah yang hari-hari belikan makanan untuk dia, belikan macam-macam. Itu semua bukan duit ke? Anak-anak lain pun ada je bagi duit belanja setiap bulan. Apa lagilah yang dia nak sebenarnya? Aku penat sekolahkan kau, besarkan kau. Aku nak rasa juga hasil susah payah aku.
Hawa memang rasa nak menyampuk je masa tu, tapi dia tahan. Sebab bagi Hawa, besarkan anak tu tanggungjawab, bukan untuk dituntut hasil. Kalau anak bagi, syukur. Kalau tak, jangan minta. Anak-anak pun ada kehidupan sendiri. Tak faham betul lah Hawa dengan perangai kakak dia tu. Semak betul lah. Kalau nak gaduh, pergilah jauh-jauh. Ni gaduh depan rumah orang pula. Jangan banyak bunyi Jannah. Halaman rumah kita ni berkongsi dengan diorang. Tu mesti Alang tak sempat masuk rumah lagi. Mak Long kau dah serang. Pantang nampak kelibat si Alang tu. Hawa kenal sangat perangai Kak Long dia tu. Kalau dia dah menyampah, air pun boleh jadi haram. Hawa ingat lagi masa Rahim belikan tapai untuk Kak Long dulu. Dia terus lempar ke tanah. Dia kata dia takkan makan makanan dari orang yang dia tak suka. Sejak tu memang Hawa dengan Rahim dah tak pernah belikan apa-apa untuk Kak Long. Membazir je. Aku tak nak kau tambak tanah ni lebih-lebih Kalau Alang tambak pun mak, Alang buat tembok dekat sepadan mak tu cantik-cantik. Siap ikat batu bata lagi. Bukan saja tambak. Alang tu bukannya tak fikir langsung. Dia tahu macam mana nak buat bagi cantik. Dia pun nak jaga juga hati mak dia tu. Lagipun kalau tambak dengan elok, air takkan masuk dalam rumah. Alang siap plan nak buat longkang sekali. Nanti jangan masuk sempadan Alun dengan Kak Ngangkau pula, kata Kak Long. Hawa menggeling je. Kenapalah nak berkira sampai nak runtuhkan keluarga sendiri. Tiba-tiba Jannah cuit ibu dia. Jannah suruh Hawa tengok ke arah pokok rambutan dekat bilik Saiful. Hawa perhati je. Nampak Kak Long tengah terbungkuk-bungkuk pegang tongkat. Teruk betul bungkuk Kak Long sekarang ni. Sekali pandang macam nenek kebayan. Apa sajalah yang Mak Long kau cari waktu asar macam ni dekat belakang tu. Takkan nak kutip pucuk paku kot ibu. Tiba-tiba Kak Long keluarkan sesuatu dari dalam poket baju dia. Mak Long keluarkan apa tu? Tanya Jannah. Hawa kecikkan mata. Renung betul-betul. Apa tu? Macam bungkusan putih, kata Jannah. Lah, macam kain putih. Kak Long tunduk. Dengan hujung tongkat dia terkial-kial gali tanah. Nampak macam nak tanam sesuatu. Diorang terus perhatikan Mak Long Sofi tu. Tanam apa tu ibu? Entahlah Jannah, pelik-pelik je Mak Long kau tu. Hawa cuba sedapkan hati dia. Mustahil lah Kak Long nak buat benda kurafat. Mulut je jahat tapi dia takkan sekutukan Tuhan. Tak lama lepas tu Alang datang dari rumah Cik Nah. Dia terus dapatkan mak dia dekat bawah pokok rambutan tu. Alang rampas bungkusan putih dari tangan mak dia. Diorang bergaduh lagi. Tapi kali ni Hawa dengan Jannah tak dengar apa yang diorang cakap. Yang diorang nampak wajah Alang menyinga je. Entah apalah yang diorang gaduhkan. Hawa dengan Jannah malas nak ambil tahu. Daripada sibuk jaga tepi kain orang, baik sambung buat kerja. Lagi banyak tahu pasal keluarga saudara sendiri, lagi seram jadinya. Baik Hawa, baik Jannah memang tak nak hadap dah benda yang pelik-pelik dekat rumah ni, atas tanah pusaka ni. Ustaz Pilus ucapkan terima kasih dekat Hawa sebab bagi dia barang-barang arwah rahim yang masih baru, siap berbungkus dalam plastik. Doa pun dibacakan. Hawa dan Saiful aminkan sama-sama. Saiful bila balik? Malam tadi sampai Ustaz. Nak tolong ibu packing barang. Mana yang boleh saya bawa balik minggu ni, saya bawa lah sekali nanti. Alhamdulillah. Ustaz doakan urusan kamu sekeluarga dipermudahkan. Kak Hawa dengan Jannah macam mana? Kami macam ni lah Ustaz. Perlahan teruskan apa yang biasa, lakukan apa yang luar biasa. Ambil sebanyak mana masa yang perlu Kak Hawa. Hidup dalam kenangan bukanlah satu kesalahan, tapi jangan biar kenangan kuasai kehidupan kita. 2 hari sudah Ustaz, saya dengan Jannah terjumpa benda aneh dekat belakang almari masa tengah kemas. Saya ambil, saya bakar. Pelik juga. Mana datang bunjut kain hitam berikat kain putih tu? Ustaz Pilus terdiam kejap. Dia macam tengah fikir sesuatu. Matanya renung jauh. Ada bayangan melintas hijab mata dia. Dalam fikiran Ustaz Pilus tergambar satu kejadian. Seorang wanita tua tengah terlompat-lompat nak campak sesuatu atas almari tinggi. Lepas dia berjaya campak benda tu, dia keluar dan terus duduk dengan orang ramai dekat ruang tamu. Tapi tak ada siapa perasan kehadiran dia. Macam dia memang dilindungi dari sesuatu. Siapa wanita tu? Ustaz Pilus tahu itu bukan wanita yang biasa berada di perkampungan diorang ni. Masa arwah Abang Rahim meninggal, Kak Hawa atau sesiapa dekat rumah tu ada tak terima tetamu yang pelik-pelik? Maksud saya orang luar, bukan saudara mara, tanya Ustaz Pilus. Hawa terdiam. Manalah dia nak perasan. Kawan arwah memang ramai, kawan dia sendiri pun dah ramai. Hampir semua yang dia kenal. Hawa menggeling. Sungguh dia tak perasan sesiapa. Agaknya saya sibuk sangat dengan perasaan sendiri, tak sempat nak tengok siapa yang datang. Tapi kenapa Ustaz tanya macam tu? Saya tak nak tuduh sesiapa, tapi saya nasihatkan Kak Hawa lepaskanlah apa yang ada dekat sini. Nampaknya macam ada sesuatu yang cuba masuk campur urusan keluarga, dan kalau dibiarkan boleh jadi punca perbalahan yang panjang.
2 hari lepas Mak Long ada gaduh dengan Alang dekat pokok rambutan dekat sempadan tanah kita. Mak Long tu macam nak tanam sesuatu. Kak Sophie tu... Kenapa Kak Long saya tu Ustaz? Macam ada yang tak kena dengan dia. Saya pun jarang nampak dia ke surau sekarang. Saya andaikan mungkin dia tak sihat. Oh, kalau pasal tak ke surau tu mungkin jugalah Ustaz. Kaki dia pun dah tak kuat. Udin pula tak ada masa nak bawa dia. Dah tak macam dulu. Kalau saya cakap, Kak Awa janganlah terasa ya. Kak Long tu macam ada belajar sesuatu dan terima sesuatu yang orang lain tak tahu. Kalau dia tak buang benda tu, satu hari nanti benda tu akan jadi barah dalam diri dia. Ustaz Pilus terdiam kejap. Lepas tu dia pandang Hawa, lalu bersuara, pada firasat saya, keturunan Kak Awa ni bila terima pusaka, kena terima sekali penjaga pusaka. Banyak benda pelik jadi lepas arwah abangah saya balik sini masa pembagian pusaka. Mula-mula Rahim jatuh sakit, lepas tu meninggal. Minggu lepas abangah pun meninggal juga. Kak Long saya tu pula makin panas hati. Asyik bergaduh je anak beranak. Gaduh dengan Kak Nah pun sama juga. Hawa cuba ingat balik kejadian-kejadian pelik sebelum ni. Memang ada benda yang tak kena, tapi Hawa ni jenis suka bersangka baik. Dia tak suka nak tuduh-tuduh. Cuma kali ni hati dia rasa berat, macam ada orang main benda yang tak elok, yang menyengutukan Tuhan. Kak Long tu penerima utama. Senang cerita macam ni je lah Kak Awa. Kau ambil pusaka, kau terima saka. Keluarga kami mana ada saka Ustaz? Hawa terus nafikan. Sepanjang hidup dia tak pernah lagi dengar pasal saka dari arwah abah, mak atau wan. Ustaz Pilus tersenyum. Dia tahu Hawa tak faham maksud sebenar saka dan amalan. Kata Ustaz Pilus, orang dulu-dulu bela jin atau syaitan untuk jaga diri, jaga tanah, jaga waris. Kadang-kadang keturunan dia sendiri pun tak tahu. Yang tahu dia akan usaha untuk buang, tapi kebanyakannya diwarisi tanpa kita sedar. Ada juga yang sanggup ambil dan terus jaga. Macam mana generasi sebelum dia jaga, hanya dia yang tahu cara jaga benda tu. Cara jaga tu pun tak sama. Ada yang jenis berancak, bila sampai masa kena bagi makan. Saya tak pernah nampak arwah abah saya, mak saya atau wan saya buat benda pelik-pelik macam tu. Semua hidup macam biasa je, macam orang lain juga. Peliklah Ustaz, dari mana datangnya saka ni? Saka ni Kak Awa wujud sebab keinginan manusia berdamping dengan makhluk halus. Dia guna kelebihan makhluk tu untuk capai sesuatu dalam hidup. Selalunya bila berdamping, sama ada bela, jadikan sahabat atau anggap macam saudara. Sedar tak sedar, waris akan jadi perantara. Kalau Kak Awa perasan, kebanyakan orang yang berbomoh atau yang menurun, yang ada ilmu batin, memang akan ada pendamping. Kadang-kadang amalan macam baca Al-Fatihah, silat syekh, sinar Islam pun kalau niat tak betul boleh panggil benda tu juga. Amalan kebal, penggerun, seri muka, bidang kampung, andaman tradisional, semua tu kalau diamalkan turun-temurun, akhirnya jadi saka lah. Tapi dalam kes kami Ustaz, macam mana boleh warisi saka sekali dengan pusaka? Bukannya ada akad, tak ada penyampai langsung pun. Selalunya benda ni terjadi tanpa sedar. Contohnya, terima barang macam keris, parang, lembing, tombak, cincin. Itu antara cara penurunan saka yang orang tak sedar. Macam Kak Awa, bila ambil tanah pusaka, automatik dah warisi sekali apa yang menjaga tanah tu. Lebih kurang macam tu lah maksudnya. Seingat saya Ustaz, Kak Long pernah tunjuk mashaf lama tulisan Jawi dengan sebilah parang kontut milik arwah abah. Tapi arwah wan larang Kak Long baca mashaf tu. Arwah abah memang pandai ubatkan orang kerasukan ponong Ustaz. Jadi itulah punca sebenarnya. Allahu Akbar. Orang yang terima saka memang akan jadi panas, asyik bergaduh adik-beradik, badan pun selalu sakit. Bila ada anasir luar masuk campur, makin teruklah jadinya. Kak Awa jangan tangguh kalau nak berubat. Saya ni bukannya pandai merawat sangat, tapi mana yang saya tahu, saya bantulah. Selebihnya, Kak Awa dan anak-anak kenalah berusaha sendiri. Hawa terdiam. Dia betul-betul tak sangka saka ni bukan sahaja diwarisi secara langsung, tapi juga tanpa sedar. Dia memang tak tahu semua tu. Kak Nah ingat tak parang yang arwah abah selalu bawa pergi hutan kalau cari rotan dan mengkuang, atau buku bertulis Jawi milik abah? Saya ingat Hawa, masa kita kecil-kecil dulu, buku itulah yang abah selalu rujuk bila ubat orang kena rasuk polong atau keteguran. Parang tu dulu memang ada dekat rumah pusaka, tapi kena tanya Kak Long lah. Buku tu pun tak silap aku ada dekat Kak Long. Aku macam pernah nampak.
Hawa memang yakin dengan ingatan dia. Sebab dulu kalau orang kampung sakit ke, kena tegur ke, kena rasuk ke, arwah abah lah orang pertama orang kampung akan cari. Dan masa tu parang dengan buku tu lah yang abah selalu bawa. Tapi lepas abah meninggal, langsung tak tahu siapa yang simpan buku tu. Saya ni Kak Nah nak percaya dengan tak je. Tapi rasanya apa yang jadi dekat kita sekarang ada kaitan dengan apa yang pernah jadi dulu. Terutamanya amalan arwah abah dengan Wan. Entahlah Hawa, aku tak pula rasa terganggu dengan apa-apa yang pelik. Itulah yang hairannya kenapa saya dengan Rahim, kenapa pula nak kenakan kami suami isteri. Aku ingat lagi masa aku ikut arwah abah pergi berubat dulu. Kau ingat tak? Masa Pak Hamid ujung kampung tu meninggal. Masa tu aku umur 11 tahun, kau baru 10 tahun. Kita ikut abah pergi tahlil malam pertama. Kebetulan masa tu anak arwah Pak Hamid, si Sitam tu, kena rasuk. Hawa cuba bawa balik ingatan dia ke masa tu. Peristiwa tu memang masih segar dalam kepala dia. Sebab itulah kali pertama dia ikut arwah abah pergi tahlil dan berubatkan orang. Sitam, anak dara yang boleh tahan cantiknya dekat kampung tu. Ramai lelaki suka dekat dia. Tapi arwah Pak Hamid tak terima mana-mana pinangan pun. Ada 2-3 orang lah datang untuk meminang. Tapi semuanya Pak Hamid tolak. Bukan sebab dia tak suka, tapi sebab si Sitam ni sendiri belum nak kahwin. Gadis baru berumur 16 tahun disuruhnya bernikah. Memang beratlah hati dia. Seminggu sebelum Pak Hamid meninggal dunia, si Sitam ni jatuh sakit, terbaring je. Arwah abah cakap ada orang yang cuba nak test power dengan keluarga tu. Teruk jugalah Sitam kena rasuk sampai badan dia kurus melidih. Langsung tak lalu makan, cuma boleh minum air je. Dan masa tengah berubat itulah Pak Hamid meninggal dunia. Malam pertama lepas pengebumian, keluarga Sitam jemput jemaah surau datang rumah buat tahlil. Lepas majlis habis, arwah abah masih duduk melepak sembang-sembang dengan beberapa orang kampung. Duduklah dekat beranda rumah kampung dulu. Beranda dia separuh terbuka je. Tengah sembang-sembang tu, tiba-tiba ada benda baling buah pinang masak ke arah diorang. Arwah abah pun suluh guna lampu suluh. Tak nampak apa-apa pun. Lebih kurang 15 minit jugalah gangguan tu jadi. Buah pinang tu dibaling bertalu-talu sampai arwah abah naik angin, terus menjerit kuat-kuat, "Kau bukan macam kami lagi, balik ke tempat asal kau." Jeritan tu bergema dalam kesunyian malam. Tak lama lepas tu gangguan tu terus berhenti. Bila nak balik rumah, abah kayuh basikal lama dia yang ada palang besi dekat depan tu. Kak Nah duduk dekat belakang. Hawa yang masih kecil masa tu duduk dekat depan atas palang. Sepanjang jalan nak balik tu macam ada sesuatu je ikut dari dalam semak. Hawa dengan Kak Nah boleh nampak semak belukar tu macam bergerak-gerak, macam ada yang pijak ranting. Masa sampai rumah malam tu, abah larang diorang terus naik ke atas. Terpaksa duduk dulu dekat tangga rumah seminit 2. Jantung dah berdegup kencang, takut sangat masa tu. Malam tu juga arwah abah bercerita dekat arwah mak. Gangguan yang jadi dekat Sitam tu bukan sebab orang dengki, tapi sebab arwah Pak Hamid ada bela hantu tinggi. Pak Hamid dah tak mampu nak jaga belaannya tu masa dia nazak. Dan sebab itulah hantu tu rasuk Sitam. Semua yang jadi tu sebab Pak Hamid sendiri. Dia yang ada ukuah dengan syaitan dan akhirnya Sitam yang tanggung. Arwah abah lah yang ubatkan Sitam tu sampailah dia sembuh. Dan lepas tu Sitam kahwin dengan anggota polis yang kerja dekat balai kampung tu juga. Kata Ustaz Kak Nah, bila seseorang buat perjanjian dengan syaitan, apa yang syaitan tu ada, itulah yang dia dapat. Tapi arwah abah, dia berpandukan Al-Quran. Kita sendiri selalu dengar apa yang abah baca masa ubat orang. Arwah abah tu entahlah. Tapi kalau Wan macam mana? Wan kan bidan, dia pandai betul kan kalau ada bayi songsang. Saya ingat lagi Kak Nah, Wan pernah tunjuk saya satu beg mengkuang. Dalam tu ada barang-barang dia sebagai bidan. Ubat bayi, ubat bengkung dan satu pisau halus, runcing. Wan selalu asah tajam untuk potong pusat bayi. Tapi bentuk dia aneh. Yang saya tak ingat ke mana hilangnya beg tu masa Wan meninggal. Masa Wan meninggal, beg tu pun hilang sekali. Kita memang tak jumpa dekat mana-mana. Tapi kita tahu siapa yang ikut Wan sampai akhir hayat dia. Mungkin dialah yang warisi ilmu bidan tu. Dan dia jugalah yang ambil beg tu. Susah saya nak percaya yang arwah abah kita buat perjanjian macam tu Kak Nah. Dua beradik tu saling berpandangan. Dalam hati masih tak nak terima. Tak kiralah apa orang cakap, diorang tetap yakin tak ada saka yang diwariskan. Tapi dalam masa yang sama, apa yang diorang tahu, diorang cuba abaikan. Dah 2 minggu, Saiful ulang alik setiap hujung minggu, bawa kotak-kotak barang sikit-sikit ke Melaka. Ibu, Saiful duduk sebelah ibunya. Janah yang tengah tengok TV terus toleh pandang abang dia. Dia tunggu apa Saiful nak cakap. Ibu dengan Janah dah siap kemas barang ke belum?
Ada suku lagi. Barang yang biasa kita guna, ibu tinggal je. Ada sikit barang kecil-kecil. Kenapa? Kalau barang tu tak penting, tak payah bawa lah ibu. Rumah kita dekat Melaka tu pun dah cukup lengkap. Nanti ibu suruh je Kak Nana atau Cik Nah ambil mana-mana barang yang diorang nak. Atau kita sewakan je rumah ni. Ada anak kawan ibu yang tanya kalau kita nak sewakan. Kalau macam tu, kita sewakan lah. Nak buat homestay, ibu rasa tak larat nak urus dah. Sebaiknya macam tu lah ibu. Tak payah kita fikir-fikir. Kalau ada rosak baru kita datang tengok. Lagipun Cik Nah ada dekat sini. Boleh tolong jenguk-jengukkan rumah ni. Rumah ni pun amanah arwah Pak Ngah pada kita. Tapi anak-anak Pak Ngah seorang pun tak pernah balik sini. Nak telefon pun tak. Hawa teringat anak-anak arwah Abang Ngah dia tu. Masa kecil dulu adalah juga balik. Tapi lepas dah besar ni, belajar tinggi-tinggi terus hilang semuanya. Kahwin pun tak jemput. Kalau sakit pun tak pernah bagi tahu. Terkilan jugalah hati Hawa. Diorang tu biarlah ibu. Kita tak boleh paksa orang. Kalau orang dah tak nak, kita pun jangan nak terhigi-higi. Nanti orang kata pula masa diorang kecil tak ada siapa peduli. Bila dah berjaya baru nak datang mengaku saudara. Daripada kena cakap macam tu, baik kita buat tak tahu je. Hawa hanya mengangguk. Betul juga kata Saiful tu. Biar je lah. Diorang dah pandai bawa hidup sendiri. Lagipun kakak ipar dia sendiri pun pernah cakap awal-awal dulu yang diorang memang tak akan campur sangat dengan keluarga Abang Ngah ni. Katanya tak sekufu. Hawa tahu keluarga sebelah Abang Ngah bukan orang senang. Tapi keluarga kakak ipar tu datang dari orang berada, kaya raya. Nanti kita uruskanlah ibu. Kalau ada penyewa, suruh dia datang tengok rumah. Jannah pun dah habis periksa. Jadi rasanya minggu depan kita dah boleh pindah ke rumah baru tu. Ibu rasa sayang sangat. Abah kan dekat sini. Ibu, arwah Abah dah tak ada. Tapi ni semua amanah dia. Dia tinggalkan harta untuk kita. Kita gunakan baik-baik. Itu semua pahala untuk arwah Abah. Hawa terdiam. Hatinya makin sayu. Bertahun-tahun dia dengan Rahim bina impian dekat rumah ni. Bina keluarga, bina kenangan. Tapi sekarang bila Rahim dah tak ada, semua rasa makin hilang sikit demi sikit. Pokok bunga yang Rahim tanam pun satu persatu mati. Macam tuan dia juga. Pokok pun tahu bersedih. Apatah lagi Hawa. Terbayang Rahim terbungkuk-bungkuk gembur tanah dalam pasu bunga. Masih terbayang wajah ceria Rahim yang selalu bercakap-cakap dengan pokok bunganya tu. Hati Hawa dipagut pilu kerinduan yang tak ada ubatnya. Dan itulah kisah kita untuk malam ni. Apa yang makin jelas, bukan semua pusaka datang dengan harta. Ada yang datang dengan beban, dengan warisan yang gaib, yang tak semua orang sanggup pikul. Apa sebenarnya yang maklum tahu? Apa yang disimpan dan siapa sebenarnya yang letak bunjuk hitam atas almari tu? Jawapan dia belum habis lagi. Masih banyak hijab yang belum terbuka. Jangan lupa episod seterusnya kita akan selami lebih dalam lagi. Dan mungkin kita bakal tahu siapa yang sengaja buka pintu kepada sesuatu yang tak sepatutnya masuk. Kalau korang rasa seram tu dah mula meresap, klik butang subscribe dan hidupkan loceng. Kita jumpa dalam Saka Pusaka episod 6 nanti. Jaga diri dan jangan pandang belakang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Selamat malam. Adios.